Islam di Asia Tenggara ini adalah Islam yang wasati, yang sederhana, yang mengiktiraf dan meraihkan budaya setempat dan juga kepelbagaian kita. Jadi ASEAN yang punya hampir 700 juta penduduknya tapi hidup dalam keadaan yang aman dan damai, dan ia terbukti. Sejarah menunjukkan ASEAN Miracle, memang kita aman. Jadi dalam konteks yang lain adalah bagaimana Malaysia boleh menggunakan peluang ini untuk menawarkan satu model amalan negara Islam ataupun rantau yang mesra kepada semua penduduk seiring dengan tema inclusivity ataupun keinklusifan nanti itu. Jadi pada hari ini sebagai contoh dalam konteks halal, ya, Malaysia mendahului dunia sebagai negara yang diiktiraf halal yang terbaik di dunia. Kita diiktiraf oleh lebih 88 badan halal dunia daripada 47 buah negara. Dan ini merupakan satu peluang yang ada untuk kita tawarkan kepada dunia model yang meraihkan kepelbagaian, dan Islam itu sebenarnya membawa satu rahmah dan inklusif. Dia tidak eksklusif. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa Malaysia boleh champion ataupun menerajui Islam yang rahmah, Islam yang membawa kemajuan, Islam yang seiring dengan nama Madani. Yang terkini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memanggil sebahagian besar daripada masyarakat sivil, NGO-NGO yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada Gaza dan Palestin. Dalam perbincangan tersebut, Yang Amat Berhormat memaklumkan bahawa perlunya ada koordinasi bersama kerajaan dan juga NGO dan juga sektor korporat untuk memastikan kita dapat memaksimum dan mengoptimumkan bantuan yang ada. Buat masa ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat, bahawa kita sedang berusaha untuk menghantar bantuan sebaiknya. Yang Amat Berhormat telah pun menghubungi Presiden Al-Sisi dan juga gerak kerja yang lain, dan doakan bahawa kita dapat melaksanakan apa yang perlu. Apa yang paling penting sekarang ni, kita sudah ada deklarasi Kuala Lumpur, iaitu bersama dengan Jepun dan juga CPAT untuk membangunkan semula Gaza. Ianya akan dilaksanakan tetapi bergantung kepada keadaan di Gaza itu sendiri. Sekarang ini kita cuba untuk menghantar bantuan sesegera mungkin dengan kerjasama negara-negara lain. Jadi doakan supaya Malaysia dapat membantu bersama-sama dengan negara-negara yang lain, saudara kita di Gaza. Jadi insya-Allah apa yang penting pada hari ini adalah bagaimana kita dapat bersatu hati, bergabung tenaga, meletakkan perbezaan untuk kita membantu saudara kita di Gaza.